Kan di sini ialah berkenaan dengan bila Jolo kata bila Roger Ng disoal di dalam konspirasi, sebab dia punya pertuduhan ialah konspirasi, ya. Jadi kalau konspirasi, selain daripada dua orang ini yang ada konspirasi, termasuk Jolo, Datuk Seri Najib ada disebut sebagai salah seorang yang terlibat dalam konspirasi. Roger Ng terkejut sedikit, dia kata tidak ada langsung. Dan tidak ada keterangan langsung di Amerika Syarikat yang menunjukkan Datuk Seri Najib terlibat dalam konspirasi 1MDB. Ini mustahak sebab pertamanya dia konsisten dengan kita punya defense. Kedua yang mustahak ialah saudara-saudari faham bahawa 1MDB punya kes ni bermula daripada aduan DOJ, Department of Justice US. Dan nama Datuk Seri Najib tidak reportkan dengan begitu terang. Tetapi sekarang kita tahu daripada Roger Ng sendiri, badan-badan yang tertentu termasuk FBI tidak langsung mengait Datuk Seri Najib di dalam skandal 1MDB di New York. Okay? These are the two most important issues, ya, yang dah berlaku satu pagi ni.